Nangis tu lah release tension. Lepaskan segala-galanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana tiba-tiba boleh nak buat Grab? Asalnya akak serumah, akak buat kuih je. Buat kuih tu income kurang. So akak decide akak cuba buat Grab. Akak single mom anak 3. Rutin akak selalunya pagi akak set anak dulu. Hantar anak sekolah. So pukul 12 akak akan ambil anak akak lah. Anak akak yang ketiga tu sekolah khas lah. Ada sekolah PPKI tapi sekolah rendah. Khas punya lah sebab dia autism kan. Anak akak yang nombor 3 tu buat Grab paling fleksibel. Bila kita bawaan dia tenter kita off. Kita balik settlekan dia tenang. So baru kita balik. Ya, kita on balik kita buat Grab balik. Bukan senang. Kita nak adapt, nak bayar rumah sebab nak bayar kereta, komitmen. Duit dalam bank pun tak ada. Kadang menangis je kan. Aku kena kuat ni, aku cari duit. Kita nak serve anak 3 orang, kita penat. Balik anak tantrum. Kita tak nak nangis depan anak. Kita nak rasa anak tu tengok kita kuat. Alhamdulillah lepas bawa Grab, akak rasa akak merubah kehidupan tu. Thank you, Kak. Alright. Akak kena ikut saya. Jom. Tiada lebih bermakna bagiku selain melihat anak-anakku hidup bahagia dan kini aku mampu menyara mereka dengan rezeki harian ini. Tak sangka. Mama pun tak tahu adik ada kat sini.